Keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku menyerikan majlis ini amatlah menjunjung tinggi makna serta menzahirkan betapa dalamnya keprihatinan dan komitmen Tuanku terhadap usaha-usaha memupuk kecintaan rakyat sekalian kepada keindahan alam semula jadi melalui penganjuran Pesta Flora yang gilang gemilang ini. Keindahan alam sekitar dengan kepelbagaian spesies tumbuh-tumbuhan merupakan anugerah agung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuktikan kekuasaannya sebagai Yang Maha Pencipta. Tanggungjawab yang diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah Allah di bumi ini adalah untuk menjaga, memelihara dan memakmurkan alam. Di samping mensyukuri nikmat anugerah ilahi yang begitu besar artinya kepada kehidupan sejagat. Keindahan alam apabila dipelihara dan dijaga dengan penuh tanggungjawab oleh semua pihak akan menghasilkan impak yang positif kepada kehidupan. Amalan murni ini adalah selari dengan kehendak Islam yang sentiasa memandu dan membimbing manusia agar hidup di bawah panduan syariat. Keprihatinan Tuanku terhadap kehijauan negeri ini inspirasi kepada Patik dan sekalian rakyat untuk terus memelihara alam agar sentiasa lestari demi generasi akan datang. Sesungguhnya hubungan insan dengan alam semula jadi amatlah rapat, ibarat dua yang tidak dapat dipisahkan. Jika alam dipelihara dengan penuh amanah, maka nikmat kesejahteraan akan terus mengalir kepada kehidupan manusia. Justru penganjuran Pesta Flora Negeri Kelantan ini amat signifikan kepada seluruh rakyat kerana ia bukan sahaja memperlihatkan keindahan flora yang kaya di negeri Serambi Makkah, bahkan turut menjadi wadah penting untuk mendidik masyarakat tentang tanggungjawab memakmurkan alam serta memeliharanya mengikut panduan ajaran Islam yang suci ini. Sambutan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad ke-5 pada kali ini turut diserikan dengan pelbagai program yang berjaya menyatu padukan rakyat. Sepanjang 4 hari Pesta Flora berlangsung, pelbagai pengisian program telah disusun untuk mempromosikan industri floriculture terutama di negeri Kelantan Darul Naim yang melibatkan berbagai agensi dan jabatan. Bertemakan Kelantan Indah, Flora Mempesona. Pesta Flora ini juga turut berjaya mengumpulkan berbagai lapisan masyarakat dengan berbagai acara sepanjang pesta berlangsung. Natijahnya, program ini bukan sahaja menyerlahkan keindahan flora negeri, malah turut perkukuhkan semangat perpaduan rakyat tanpa mengira kaum, budaya maupun agama. Selaras dengan roh kekeluargaan yang kita pelihara di bumi Kelantan di bawah naungan dasar membangun bersama Islam.